Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Asfaridah binti Rahman, nombor matrik B22200117. Hari ini saya akan bentangkan tajuk prinsip equity ex impersonam. Prinsip equity ex impersonam. Prinsip equity ex impersonam iaitu equity bertindak terhadap orang, merupakan salah satu asas penting dalam sistem undang-undang equity yang berasal dari Mahkamah Chancery di England. Pada zaman pertengahan di England, terdapat dua sistem undang-undang yang berjalan seiring, iaitu undang-undang law yang formal. Di sini, Mahkamah Common Law biasanya akan keluarkan penghakiman yang berkaitan dengan harta iaitu in rem, manakala Mahkamah Chancery keluarkan perintah terhadap individu tertentu iaitu in personam. Kedua, ciri paling asas prinsip ini adalah bahawa ia bertindak terhadap orang, bukan terhadap harta. Mahkamah Equity keluarkan perintah yang mengarahkan individu tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Remedy equity bukan hak mutlak, ia tertakluk kepada budi bicara mahkamah. Ini bermakna mahkamah akan menilai sama ada adil untuk memberi remedy yang diminta berdasarkan keadaan khusus kes tersebut. Oleh sebab perintah equity ini bertindak terhadap individu, ketidakpatuhan individu itu boleh mengakibatkan hukuman penghinaan mahkamah iaitu contempt of court. Seterusnya, ini memberi mahkamah kuasa untuk mengenakan denda atau hukuman penjara kepada individu yang enggan mematuhi perintah. Untuk keluarkan perintah equity, mahkamah mesti mempunyai bidang kuasa peribadi ke atas defendant. Ini bermakna defendant mesti berada dalam wilayah bidang kuasa mahkamah atau secara sukarela tertakluk kepada bidang kuasa mahkamah atau ada hubungan cukup dengan wilayah tersebut untuk benarkan penguatkuasaan perintah. Prinsip ini penting sebab mahkamah tak boleh menguatkuasakan perintah terhadap orang yang berada di luar jangkauan bidang kuasanya. Salah satu kepentingan terbesar prinsip ini adalah memberikan fleksibiliti dalam mencari keadilan. Undang-undang Common Law selalu tak mampu hadap kerumitan hubungan manusia apabila equity itu bertindak terhadap individu secara langsung. Ia boleh mengarahkan penyelesaian yang disesuaikan dengan keadaan khusus kes tersebut. Dengan memperluaskan jangkauan keadilan merentasi sepadan, prinsip ini boleh membolehkan mahkamah untuk menangani isu-isu yang melibatkan harta atau tindakan di luar bidang kuasa fizikal mereka. Bayangkan kalau seseorang individu dari Malaysia yang telah ambil wang syarikat dan larikan diri ke negara lain dan dia beli harta dekat sana dengan wang tersebut. Jadi Mahkamah Malaysia boleh keluarkan perintah yang mengarahkan individu itu untuk pulangkan wang atau pindahkan harta tersebut walaupun harta itu berada di luar negara. Selagi mahkamah ada bidang kuasa ke atas individu tersebut, prinsip ex impersonam membolehkan mereka mengarahkan tindakan yang melibatkan harta di luar sempadan. Seterusnya, kebanyakan remedy common law adalah bersifat pampasan yang mana mereka memberikan ganti rugi kewangan untuk kerosakan yang telah berlaku. Sebaliknya, equity melalui prinsip ex impersonam ni boleh memberikan remedy pencegahan. Perbezaan remedy in persona dan remedy in rem. Perbezaan dari segi pelaksanaan remedy in persona melalui perintah injansi dan pelaksanaan spesifik. Yang pertama, remedy ini bertindak secara langsung terhadap individu, memerintahkan mereka untuk lakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Konsep remedy in persona ni berakar pada prinsip equity ex impersonam iaitu equity bertindak terhadap orang.
Jadi ianya berbeza dengan remedy in rem yang bertindak terhadap harta. Remedy in persona ni mengikat individu secara peribadi, mewajibkan mereka patuh kepada perintah mahkamah. Jadi keingkaran individu itu boleh akibatkan hukuman sebab penghinaan mahkamah, iaitu contempt of court. Okey, untuk ciri-ciri untuk makna injunsi ni ialah perintah yang arahkan seseorang untuk lakukan sesuatu tindakan, iaitu injunsi mandatory, atau berhenti daripada melakukan sesuatu tindakan, iaitu injunsi prohibitory. Jadi ciri-ciri injunsi ni sebagai remedy in personam ialah pengarahan peribadi, yang mana injunsi dikeluarkan secara khusus kepada individu tertentu, bukan terhadap sesuatu yang am. Jadi kepatuhan berterusan ianya berbeza dengan ganti rugi yang diselesaikan sekali. Okey. Jadi mahkamah mempunyai budi bicara sama ada untuk bagi injunsi atau tak, berdasarkan pertimbangan keadilan dan kesesamaan. Jadi bagi keingkaran terhadap injunsi ni boleh akibatkan denda, penjara atau hukuman lain sebab penghinaan mahkamah. Okey, seterusnya jenis-jenis injunsi dalam konteks in personam ni ialah perintah sementara menunggu perbicaraan penuh. Kedua, perintah kekal selepas perbicaraan penuh. Selain itu, perintah khas yang halang defendant daripada pindahkan aset di luar bidang kuasa mahkamah. Jadi prinsip utama dalam pemberian injunsi ni ialah kerosakan tak boleh dipulihkan, sebab plaintiff perlu tunjukkan bahawa kerosakan yang akan dialami tak boleh dipulihkan sepenuhnya dengan ganti rugi wang. Kedua, mahkamah akan menimbang kesulitan yang akan dialami oleh kedua-dua pihak kalau injunsi diberikan atau ditolak. Selain itu, pihak yang memohon injunsi ni perlu datang ke mahkamah dengan tangan yang bersih, iaitu tanpa salah laku sendiri. Ciri-ciri pelaksanaan spesifik sebagai remedy in personam ialah perintah mengikat individu secara peribadi untuk laksanakan kewajipan mereka. Kedua, diberikan apabila ganti rugi kewangan tak cukup untuk kembalikan plaintiff ke kedudukannya yang asal. Selain itu, mesti ada kontrak yang sah dan boleh dikuatkuasakan. Di sini mahkamah hanya akan arahkan pelaksanaan spesifik kalau mungkin untuk laksanakan kontrak tersebut. Halangan terhadap pelaksanaan spesifik ni biasanya mahkamah enggan arahkan seseorang untuk bekerja untuk pihak lain. Contoh, dalam kes Robinson lawan dengan Harman pada tahun 1848, di mana dalam kes ni plaintiff iaitu Robinson ni setuju untuk sewakan rumah kepada defendant iaitu Harman untuk tempoh 3 tahun. Lepas defendant telah janji beliau ada hak untuk sewakan rumah tersebut, tetapi kemudiannya didapati bahawa beliau tidak ada hak tersebut. Akibatnya kontrak sewaan tak dapat dilaksanakan. Jadi dalam kes Robinson lawan dengan Harman ni menetapkan prinsip bahawa matlamat ganti rugi adalah untuk letakkan plaintiff dalam kedudukan yang sama seolah-olah kontrak telah dilaksanakan. Jadi kita boleh lihat dalam kes Robinson lawan dengan Harman ni, dia menegaskan bahawa pelaksanaan spesifik iaitu specific performance adalah remedy tambahan iaitu supplementary yang tersedia apabila ganti rugi tak cukup. Jadi pelaksanaan spesifik melaksanakan prinsip equity ex impersona ni kerana mahkamah mengarahkan defendant secara peribadi untuk laksanakan kewajipan kontrak itu. Jadi, walaupun dalam kes Robinson lawan dengan Harman ni tak secara langsung berkait dengan injunsi, prinsip yang sama terpakai, yang mana injunsi diberikan apabila ganti rugi tak cukup untuk melindungi hak plaintiff. Jadi, perintah injunsi ni sama seperti pelaksanaan spesifik adalah remedy in personam sebab ia bertindak terhadap individu, iaitu mengarahkan mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Seterusnya, perbezaan dari segi pelaksanaan remedy in rem melalui hak pemilikan tanah.
Okay, remedy in rem ni merujuk kepada remedy yang bertindak terhadap harta atau benda itu sendiri. Dalam konteks pemilikan tanah di Malaysia, ini mempunyai kepentingan khusus sebab sistem torrens yang diamalkan di Malaysia, di bawah sistem torrens ni diperkenalkan melalui KTN, iaitu Kanun Tanah Negara pada tahun 1965, di mana pendaftaran hak milik tanah memberikan hak yang tak boleh disangkal, iaitu indivisible title. Jadi apabila seseorang didaftarkan sebagai pemilik tanah, pendaftaran itu sendiri mewujudkan hak in rem terhadap tanah tersebut yang boleh dikuatkuasakan terhadap semua orang. Okey, jadi kerajaan negeri boleh melucutkan hak milik tanah kalau syarat-syarat penggunaan tanah dilanggar. Ini adalah remedy in rem sebab ia bertindak terhadap tanah itu sendiri tanpa kira siapa pemiliknya. Jadi caveat yang membolehkan pihak yang mempunyai kepentingan ke atas tanah untuk daftarkan kepentingan mereka dan halang pendaftaran urus niaga tanpa kebenaran mereka. Caveat ni bertindak terhadap tanah tu sendiri. Selain tu, hak untuk tahan harta sebagai jaminan untuk pembayaran hutang. Lien dan gadaian pula bertindak terhadap harta yang boleh dikuatkuasakan walaupun pemilikan harta tu bertukar tangan. Jadi apabila pemilik gadaian ni melaksanakan hanya untuk menjual tanah yang digadaikan kerana kegagalan pembayaran ini adalah remedy in rem sebab bertindak terhadap tanah itu sendiri. Seterusnya, mahkamah boleh keluarkan perintah yang secara khusus untuk ubah daftar tanah atau hak milik yang merubahkan remedy in rem sebab ia mengubah status undang-undang tanah itu sendiri. Okey, seterusnya hak in rem terhadap tanah hanya boleh diiktiraf sepenuhnya setelah pendaftaran. Ini berbeza dengan sistem undang-undang lain di mana hak boleh wujud tanpa pendaftaran. Keduanya, hak yang didaftarkan lebih awal biasanya ada keutamaan berbanding hak yang didaftar kemudian. Okey. Walaupun pendaftaran memberikan hak yang tak boleh disangkal, terdapat pengecualian iaitu penipuan, kesilapan, salah nyata. Okey, yang mana ianya boleh menjejaskan. Okey. Hak pelaksanaan remedy in rem dalam konteks pemilikan tanah di Malaysia ni mencerminkan keseimbangan antara kepastian yang disediakan oleh sistem pendaftaran torrens dan keadilan yang dituntut oleh prinsip equity. Contoh dalam kes Adorna Properties Sdn Bhd lawan dengan Bunsong Bunyanit pada tahun 2001. Okey. Di mana dalam kes ini Bunsong Bunyanit ni seorang Thailand, seorang warga Thailand, dan dia pemilik berdaftar 2 keping tanah di Pulau Pinang dan dia seorang penipu lah yang menyamar sebagai Bunsong. Jadi ada seorang penyamar yang menipu menjadi sebagai Bunsong dan pindahkan tanah tersebut kepada pihak ketiga. Kemudian dijual kepada Adorna Properties ni. Jadi Bunsong ni mendakwa bahawa pemindahan tanah tersebut tu dibuat tanpa pengetahuan atau persetujuannya. Jadi dekat sini Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa Adorna Properties ni memperoleh hak milik yang tak boleh disangkal, iaitu indivisible title sebagai pembeli suci hati, iaitu bona fide purchaser. Okey, dekat sini Mahkamah tegaskan bahawa Seksyen 340 Fasa 3 Kanun Tanah Negara KTN 1965 memberikan perlindungan segera kepada pembeli suci hati walaupun pemindahan asal adalah melalui penipuan. Jadi, kes ini menunjukkan keutamaan yang diberikan kepada pendaftaran sebagai sumber hak in rem yang muktamad. Ia menegaskan kekuatan remedy in rem yang wujud melalui pendaftaran yang mengatasi tuntutan
pemilik asal yang jadi mangsa penipuan, keputusan ini menggambarkan tegangan antara keselamatan transaksi dan perlindungan pemilik tanah yang sah. Akhir sekali, contoh penerapan prinsip equity ex impersonal dalam kes di Malaysia. Yang pertama, kes Abdul Rahim bin Akil lawan Kruboi Industrial Park Melaka, Sdn Bhd pada tahun 1995 3 MLJ 417, di mana dalam kes ini Abdul Rahim bin Akil telah menandatangani perjanjian untuk membeli sebidang tanah daripada Kruboi Industrial Park. Beliau telah bayar deposit sesuai dengan syarat perjanjian. Walau bagaimanapun, pihak defender kemudiannya gagal untuk penuhi kewajipan mereka untuk sempurnakan pemindahan hak milik tanah kepada plaintiff. Ini menyebabkan plaintiff memfailkan tuntutan spesifik performance. Walaupun tanah itu terletak di Malaysia, prinsip ini membolehkan mahkamah untuk arahkan pihak yang berada dalam bidang kuasanya untuk ambil tindakan walaupun tindakan tersebut melibatkan harta di luar bidang kuasa mahkamah. Ini adalah peluasan konsep tradisional equity ex impersonam yang membolehkan mahkamah Chancery di England untuk arahkan individu yang berada di England untuk ambil tindakan berkaitan dengan tanah di luar negara. Jadi mahkamah mengiktiraf bahawa walaupun hak milik undang-undang iaitu legal title masih belum dipindahkan, plaintiff sudah mempunyai kepentingan equity iaitu equitable interest dalam tanah tersebut, hasil daripada perjanjian jual beli dan pembayaran deposit. Jadi keputusan dalam kes ini menunjukkan bagaimana prinsip equity berfungsi untuk menyeimbangkan keadilan dalam situasi di mana common law sahaja mungkin tak cukup untuk bagi penyelesaian yang adil, yang mana pembeli tanah yang telah membuat komitmen melalui perjanjian dan pembayaran deposit dilindungi melalui pengiktirafan kepentingan equity mereka walaupun pemindahan hak milik belum disempurnakan. Kes kedua, kes Tengku Abdullah Ibni Sultan Abu Bakar lawan dengan Muhammad Latif bin Shah Muhammad pada tahun 1996 2 MLJ 265. Kes ini yang mana plaintiff Tengku Abdullah Ibni Sultan Abu Bakar dan defender Muhammad Latif bin Shah Muhammad terlibat dalam pertikaian berkaitan hak milik beberapa hartanah. Sebahagian daripada hartanah tersebut berada di luar bidang kuasa wilayah Mahkamah Tinggi Malaysia. Defender berada dalam bidang kuasa Mahkamah Tinggi Malaysia. Plaintiff mendakwa mempunyai kepentingan beneficiary dalam hartanah tersebut dan mendakwa bahawa defender telah langgar amanah yang diletakkan padanya. Jadi, mahkamah boleh keluarkan perintah yang mengikat defendant secara peribadi walaupun perintah tersebut melibatkan tindakan berkaitan dengan hartanah di luar negara. Jadi berdasarkan prinsip ini, mahkamah gunakan bidang kuasa equity untuk keluarkan injunksi yang menghalang defendant dari berurusan dengan hartanah yang dipertikaikan dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan plaintiff. Selain itu, memerintahkan defendant untuk akui kepentingan beneficiary plaintiff dalam hartanah tersebut serta perintahkan defendant untuk laksanakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk iktiraf dan lindungi hak plaintiff. Jadi mahkamah menjustifikasikan penerapan prinsip equity ex impersonal ini berdasarkan keperluan untuk pastikan keadilan dapat dicapai. Hakim menyatakan bahawa tanpa aplikasi prinsip ini, plaintiff mungkin takkan dapat remedi yang berkesan, terutamanya kalau negara tersebut, negara setempat hartanah itu berada tidak mempunyai sistem undang-undang yang boleh memberikan perlindungan yang sama. Akhir sekali, kes Polygrams Records Sdn Bhd lawan dengan The Search pada tahun 1994 3 MLJ 127. Di mana dalam kes itu berlakunya pertikaian apabila kumpulan The Search menandatangani kontrak rakaman eksklusif dengan Polygram Records. Kontrak ini wajibkan kumpulan tersebut untuk rakam lagu secara eksklusif dengan Polygrams untuk tempoh yang tertentu. Walau macam mana pun, semasa kontrak itu masih berkuat kuasa, ahli-ahli kumpulan itu didakwa telah langgar terma kontrak dengan rakam lagu-lagu baru dengan syarikat rakaman lain. Apabila melaksanakan persembahan tanpa kebenaran Polygram,
dengan gunakan nama kumpulan The Search untuk aktiviti yang tak dibenarkan dalam kontrak. Jadi mahkamah telah memutuskan yang prinsip equity ex impersonam dengan cara yang jelas dan terperinci. Mahkamah gunakan bidang kuasa equitinya untuk keluarkan injunksi terhadap ahli-ahli kumpulan The Search sebagai individu, bukan hanya terhadap entiti kumpulan itu sahaja. Prinsip equity ex impersonam ni sebab perintah ditujukan secara spesifik kepada individu-individu iaitu anggota kumpulan. Perintah itu mengikat individu tanpa kira di mana mereka mungkin melaksanakan aktiviti yang dilarang serta ketidakpatuhan terhadap perintah boleh mengakibatkan penghinaan mahkamah iaitu contempt of court. Aspek menarik lain yang ada dalam kes ini adalah bagaimana mahkamah menangani isu bidang kuasa, terutamanya kerana beberapa aktiviti yang didakwa melanggar kontrak telah dilakukan di luar Malaysia. Mahkamah menegaskan walaupun beberapa aktiviti rakaman dan persembahan dilakukan di luar Malaysia, mahkamah ini mempunyai bidang kuasa untuk keluarkan perintah terhadap defendant yang berada dalam bidang kuasa mahkamah ini, yang mana memerintahkan mereka untuk tak langgar obligasi kontrak mereka tanpa mengira di mana pelanggaran itu mungkin berlaku. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.